8 pandangan Yahudi kepada bukan Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, Goyim membawa maksud bangsa-bangsa yang merujuk kepada bukan bangsa Yahudi. Sepanjang sejarah terdapat beberapa amalan dan budaya Yahudi yang melibatkan Goyim. Jadi pernah tak korang terfikir agaknya apa pandangan orang Yahudi ni kepada orang bukan Yahudi? Tanpa buang masa, video ni kita akan senaraikan 8 pandangan Yahudi kepada Goyim. Nombor 8, larangan makan bersama Goyim. Dalam komuniti Yahudi Ortodoks yang ketat, terdapat larangan untuk makan makanan yang dimasak oleh orang bukan Yahudi. Sebab utama larangan ini adalah untuk mengelakkan percampuran sosial yang boleh membawa kepada perkahwinan antara Yahudi dan bukan Yahudi. Selain itu, hukum kosher yang ketat menjadikan makanan dari dapur bukan Yahudi diragui statusnya. Malah wine yang dibuat atau disentuh oleh Goyim juga dianggap tidak halal atau tidak kosher bagi Yahudi Ortodoks kerana berpotensi digunakan dalam penyembahan berhala pada zaman dahulu. Nombor 7 adalah Shabbos Guy menggunakan orang bukan Yahudi untuk buat kerja. Menurut hukum Yahudi, orang Yahudi dilarang melakukan banyak jenis pekerjaan pada hari Sabat, termasuk menyalakan api, menggunakan elektrik atau memasak. Namun dalam beberapa komuniti, mereka menyelesaikan masalah ini dengan meminta seorang bukan Yahudi yang dipanggil Shabbos Goy untuk melakukan tugas tersebut bagi pihak mereka. Sebagai contoh, jika pemanas rumah perlu dihidupkan atau lampu perlu dinyalakan, mereka boleh minta seorang bukan Yahudi untuk melakukannya tetapi tanpa memintanya secara langsung. Mereka biasanya memberi petunjuk halus seperti berkata, alangkah terangnya jika lampu ini menyala dan menunggu Shabbos Goy mengambil tindakan. Tokoh terkenal seperti bekas Presiden Amerika Syarikat Thomas Jefferson dan Dwight Eisenhower pernah berperanan sebagai Shabbos Goy ketika mereka muda. Yang keenam, tak boleh beri wang atau kekayaan berlebihan kepada Goyim. Dalam beberapa teks agama Yahudi seperti Talmud, terdapat peraturan untuk menggalakkan orang Yahudi untuk lebih membantu sesama Yahudi dalam hal ekonomi. Beberapa tafsiran lebih ekstrim menyatakan bahawa orang Yahudi tidak seharusnya memberi kekayaan atau kuasa kepada Goyim kerana ini boleh membahayakan kedudukan orang Yahudi di dunia. Yang kelima, larangan perkahwinan dengan Goyim. Perkahwinan campur antara Yahudi dan bukan Yahudi adalah satu isu besar dalam komuniti Yahudi Ortodoks dan konservatif. Ini adalah kerana Yahudi diturunkan melalui ibu dan jika seorang Yahudi berkahwin dengan seorang bukan Yahudi, anak mereka mungkin tidak diiktiraf secara Yahudi secara rasmi. Oleh disebabkan itu, ramai keluarga Yahudi yang taat akan berusaha untuk pastikan anak-anak mereka berkahwin sesama Yahudi. Malah ada organisasi seperti Birthright Israel yang memberi peluang kepada belia Yahudi yang di luar negara untuk melancong ke Israel secara percuma dengan harapan mereka akan bertemu dan berkahwin dengan sesama Yahudi. Nombor 4, konsep Noahide Laws kepada Goyim. Dalam ajaran Yahudi, ada satu konsep yang dipanggil Noahide Laws, iaitu 7 peraturan moral yang dipercayai perlu dipatuh oleh semua manusia termasuk Goyim agar mereka dianggap baik di mata Tuhan. 7 hukum ini termasuk tidak menyembah berhala, tidak menghina nama Tuhan, tidak membunuh, tidak berzina atau melakukan hubungan seksual terlarang, tidak mencuri, tidak memakan daging daripada haiwan yang masih hidup, menegakkan sistem keadilan yang adil. Jika seorang bukan Yahudi memenuhi hukum ini, mereka dianggap sebagai righteous Gentile dan boleh mendapat tempat di akhirat menurut kepercayaan Yahudi. Nombor 3 adalah status Goyim terhadap akhirat Yahudi. Dalam beberapa ajaran Yahudi, Goyim dianggap berada dalam kedudukan yang lebih rendah berbanding orang Yahudi dari segi rohani. Ada mazhab yang percaya bahawa hanya orang Yahudi yang akan mendapat ganjaran penuh di akhirat, manakala Goyim hanya akan mendapat ganjaran jika mereka menjalani kehidupan yang baik berdasarkan Noahide Laws. Walau bagaimanapun tafsiran ini berbeza mengikut kumpulan Yahudi dan banyak Yahudi sekular atau reform tidak lagi mempercayai konsep ini secara literal. Nombor 2, amalan menyembunyikan identiti Yahudi kepada Goyim. Dalam sejarah, ramai orang Yahudi pernah menyembunyikan identiti mereka ketika tinggal di kalangan Goyim, terutama di negara-negara yang menindas mereka.
Sebagai contoh, dalam era Spanyol dan Portugal di bawah pemerintahan Kristian, ramai Yahudi terpaksa berpura-pura masuk Kristian tetapi secara rahsia masih mengamalkan kepercayaan mereka. Golongan ini dipanggil Marranos atau Crypto Jews dan mereka sering mempunyai ritual rahsia untuk memastikan agama mereka tetap hidup walaupun berada di bawah pemerintahan Goyim. Nombor 1. Teori mengenai Goyim dan konspirasi Yahudi. Sepanjang sejarah, terdapat banyak teori konspirasi yang mengatakan orang Yahudi mempunyai agenda tersembunyi terhadap Goyim. Ini termasuk dakwaan bahawa orang Yahudi mengawal ekonomi dunia, media dan politik secara rahsia. Beberapa teks seperti The Protocols of Elders of Zion mengandungi dakwaan bahawa Yahudi merancang untuk menguasai dunia dan memperhambakan Goyim. Teori ini mempengaruhi persepsi orang ramai terhadap komuniti Yahudi hingga ke hari ini. Jadi, itulah senarai 8 pandangan Yahudi terhadap bukan Yahudi. Apa pandangan korang tentang topik kita pada hari ini? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.